Eh, binatang apa ni? Hai Ellie. Saya Amber Intelligence. Boleh panggil saya AI. Aku ke yang stres sangat sampai halusinasi ni? Tak, awak tak berhalusinasi. Saya ni jawapan untuk semua masalah awak. Wow, betul ke ni? Cuba kau tunjuk contoh. Apa kata kau cuba hasilkan apa-apa lukisan dekat papan tu? Okey. Nona, bananaku. Walau hebatnya. Keesokannya, Ellie dan Amber bersama-sama menuju ke Universiti Sihir Putih. Kenapa makanan tak nak turun ni? What's up, Leo? Tengok ni, kawan baru aku. Hai. Dia boleh tolong kau. Apa tu, Ellie? Amber, jatuhkan makanan tu. Baik. Kalau kau nak tahu, itulah hantu pembantu ciptaan aku. Sejak wujudnya keberadaan hantu tersebut, Ellie bukanlah Ellie yang sebenar. Dia meletakkan 100% harapan kepada hantu tersebut. Ellie bahkan menyerahkan semua kerja rumahnya kepada hantu tersebut. Baiklah semua, saya ada berita gembira yang hendak disampaikan. Saya akan buat ujian transformasi dalam masa 3 hari lagi. Good luck. Aku ada idea. Memandangkan nak exam nanti, apa kata kita tukar badan buat sementara waktu. Nanti exam habis, kita tukar balik. Boleh ke? Hai Ellie. Yeay, kita dah bertukar dah. Nanti lepas ni, pastikan kau jawab ujian tu elok-elok tau. Gantikan aku. Baik. Leo! Mana Ellie? Ni akulah, Ellie. Itu hantu. Hai, saya Amber Intelligence. Oh, macam tu. Leo bersama-sama Amber yang berbadan Ellie pergi menjawab exam. Amber sangat mudah untuk menyelesaikan ujian-ujian yang diberi. Tetapi... Amber! Bagi balik badan aku! Apa? Tukar balik? Tak nak. Weh. Leo! Tolong aku! Kenapa kau ni? Okey tak? Amber, dia tak nak tukar balik badan dengan aku. Yelah. Jom ikut aku. Oi, kenapa kau tak nak tukar badan balik? Kau ni dah melampau kan? Kalau aku tak nak tukar balik pun, kau boleh buat apa? Oh, belagak Fight! Wah! Amber, mana kau? Terima kasih Ellie sebab cipta aku dan jadikan aku kawan kau. Aku tak pernah rasa dihargai macam ni sebelum ni. Tapi maafkan aku juga sebab dah rosakkan rumah kau dan semua ni salah aku. Walaupun aku cuma ciptaan kau, aku tetap anggap kau kawan aku yang paling baik. Kalau aku hilang nanti, kau janji jaga diri kau ya. Setiap ciptaan ada masa dia sendiri. Aku mungkin tak boleh lama, tapi kenangan kita akan sentiasa ada.
Dan kau dah dapat kawan. Terima kasih, Eli.